dalam PAS dia ada pertembungan yang tak pernah selesai, iaitu pertembungan kumpulan ustaz dengan yang bukan ustaz. Jadi dan dia lebih sensitif sekarang ialah kerana keadaan kesihatan Datuk Seri Hadi Awang. Maksudnya dia memang dah sangat terbatas. Jadi soalan paling utama dalam PAS sebenarnya ialah siapa yang akan mengambil alih PAS selepas Datuk Seri Hadi Awang. Dan yang ini ada dua kumpulan yang pertembungan tidak pernah selesai ni. Satu kumpulan ialah kumpulan ustaz. Kumpulan ustaz ini dia mahu melihat ustaz lah yang naik. Dan mereka akan mempersoalkan kenapa tak boleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia ustaz. Dia dulu pensyarah Islam kan. Dia ustaz. Dia pun boleh kira profesional lah. Dia pernah jadi menteri kan. Jadi kumpulan ini akan mahukan yang mengambil alih kepimpinan PAS nanti ialah Tuan Ibrahim Tuan Man kan. Kemudian ada pula satu kumpulan lain yang bukan ustaz yang berhujah bahawa kalau PAS ini ingin mentadbir negara, maka PAS perlu membuang imej ustaz mereka. Jadi untuk menang di Kelantan, Terengganu, Kedah mungkin okey lah ustaz kan. Tapi untuk menang Malaysia ini perlukan seorang profesional. Dan Dr. Samsuri ini dia ada PhD dalam kejuruteraan. Dia sekarang menteri besar yang cemerlang semua kan. Jadi mereka menggunakan alasan bahawa PAS perlu lonjakan dengan meletakkan profesional kan. Kenapa sebenarnya kumpulan ustaz dengan kumpulan bukan ustaz / profesional ni kan, kenapa pertembungan ini tidak pernah habis dalam PAS? Dia telah berlaku satu pertembungan hingga menyebabkan tertubuhnya amanah. Yes. Kenapa selepas ini pun akan terus ada dan terus ada dan terus ada? I don't know the correct term lah, tapi maybe sebab Hadi Awang punya what he says goes. No. Even kalau contohnya, even kalau Datuk Seri Hadi Awang melepaskan jawatan dan sekarang ini ada presiden baru kan, pertembungan itu tidak pernah selesai selagi parti itu adalah PAS. Kenapa? Two conflicting things. Satu, mestilah ulama' yang memimpin, tapi dalam masa sama kalau PAS nak menang dia kena letak orang profesional. So you cannot have cake and eat it too. Sedikit sebanyak tapi tak cukup dalam lagi. Is it the organisational structure of PAS itself? Maksudnya? Dia orang ada that apa? Tak. Majlis Syura semua. Go into the deeper motivation. Kenapa orang masuk politik? Kuasa. Kuasa. Agaknya lah. Kenapa PAS ni nak jadi parti politik? Bukankah lebih baik kalau mereka memperjuangkan Islam supaya dia boleh capai seberapa ramai rakyat tanpa mengambil kira partisanship? Bukankah lebih baik mereka menjadi pertubuhan bukan Islam? Bukan Islam pula. Pertubuhan bukan politik. Tapi tak dapat kuasa lah. Jadi parti PAS ni walau dia cakap macam mana pun dia adalah parti politik. Matlamatnya adalah kuasa. Jadi kenapa dia nak kuasa? Untuk implement Islam. Itu yang dia katalah.